warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan media. Terima kasih kepada semua. Hari ini ucapan saya ringkas saja. Pertama, dulunya ketika Anwar Ibrahim sebelum jadi Perdana Menteri, beliau janjikan apa? Seperti ini ya, rakan-rakan media boleh dengar. Seperti ini apa dikatakan. Hari ini kita menang. Esok minyak turun. Saya ulang. Ayo pulang. Nak minyak turun, undi kami. Kepala bapak kau. Jadi, suka juga saya ingatkan, dulunya dia kata, tidak akan bersekongkol dengan perasuah, koruptor, turun minyak, turun harga. Dan apa lagi mereka beliau janjikan? Macam-macam lagi. Dan saya juga ingin katakan, kalau ada yang datang pada hari Jumaat, saya katakan apa kepada mereka. Dan hari ini saya ulangkan kepada Anwar Ibrahim. Kalau orang kampung saya kata Anwar Ibrahim ini motherfucker, dia kata.